Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Bersiaran kita lagi di Faizal Channel 77. Hari ni kawan trip solo lagi. Kita nebing dekat JT Wak Dol. Cari lagi ikan. Apa yang dari tu hari yang lepas, tu hari lepas kita pergi angin kuat. Tapi sekarang ni masih lagi monsun utara pergi ke timur. Kita try lagi tengok macam mana. Stay tune geng, nanti kawan update sampai lokasi seperti biasa. Okey geng, dah sampai JT Wak Dol. Air dah turun lah. Angin tetap padu lagi. Kita sampai bulan 3. Je lah. Saya tak set up dulu, nanti turun kat bawah pula. Ada budak mancing ni kat tu. Okay geng, dah malam. Kawan belum mancing lagi. Pasal air sup kering. Bawa buka lampu. Baik. Dekat ujung tu tak ada orang. Tapi angin memang kuat lah. Bendera belum start mancing. Sampai pasang dalam pukul 10 lebih je tu lah. Tapi kawan boleh buat dekat Seli Wak Dol. Tapi ni dia sibuk orang. Dah santai. Orang semua ada dah siap. Tunggu air pasang, nanti kita lancar. Ni tempat ni kali pertama kawan turun main malam. Air bunga pasang. Orang pakai kumpul sarung. Diorang baru 06 1.5 model apa ni, Revenge daripada China. Mesin Sepia 2000. Jom kita lancar. Mana tahu ada semilang tu. Aku tanya Wak Dol tadi, Wak Dol cakap lancar je dia cakap. Mana tahu air macam ni keruh, gembang masuk kan. Dia cakap lancar je. Okay, kita tengok. Kalau ada cantik. Allah, halus ni. Yang pertama kan tu? Resin. Patutlah senyap dia makan. Tak nak pari. Halus sangat. Cik. Cut. Ni. Ui. Saya pernah
berat dah tu dia. Ada bang. Apa tu? Beli. Tadi yang ni. Apa ada barang kan? Kan? Siapa nak usat? Ada nak usat ke? Ha? Ada nak? Tak apalah. Aku lepaskan je lah. Nak siapa nak usat? Ha? Kita usat nak? Apa nak? Nak. Ada? Siapa nak? Tapi itulah sangat dia belum buang. Ada sengat? Sengat belum buang lagi. Usat. Kita pakai apa? Pembelin tak? Makan. Nah, pembelin. Dia potong. Kalau tu tengok ada pelukang besar kan. Kalau keluar nama tu pun halus betul. Nak pagi ni. IC pun tak ada. Oh, alamak tukar lagi bang Anak dia kecil sangat lah. Halus betul. IC pun tak ada. Kecil. Gapahnya. Depan ni je. Gerut. Gerut lagi. Bau lah besar tu. Main dekat depan ni lah. Depan ni je. Ulu bawah.
bawah je bang. Ha. Dulu aku nak tukar tanah bagi bang. Good. Betul tu bagi bang. Boring. Saya kecil. Anak lagi. Anak ke? Ya abang ni apa? Tak nak. Abang ni tak nak. Kan, tak nak aku lepas kan. Tak nak. Ha. Tak ni. Punya sirik. Apa saya kecil tak ambil. Ambil yang dekat-dekat sekilo tu. Apa ambil? Main dekat bawah ni je. Bulu bawah. Batu kecil. Orang ni lembut, dia tak boleh pakai batu besar. Aku nak parking. Parking rancak pula. Tak jadi. Tu lah. Bulu bawah tu. Tanda lah. Dia tak berapa terang lah cuaca. Ha, unga tanda lah. Aku dah nak closing dapat unga tanda. Ha. Kumpau. Halo. Halo halus. Aku baca nanti dengan Rilis. Anak banyak. Lokang. Oh, tu kendor kan tadi. Bunga. Kau lagi seko. Tadi ke apa? Tanda. besar. Weh, besar abang dapat. Weh, 2 kaki bang. Betul lah. Pompon kan masih pakai pompon. Cakap aku dah dipopek. Pompon je. Saiz. Apa tu? Cakap apa? Bunga tanda. Kecil. Oh. Mana ke? Dia je dah. Tengok je. Oh jenam. Tanda. Kena. Abang. Abang ambil abang. Besar tu. Tadi ni aku lepas kan? Ya, abang ambil kan besar tu. Tadi aku ambil sekilo. Oh. Kau nak? Boleh. Ambil je kau betul ni. Kalau tak nak aku lepas kan? Ha. Lepaskan bang besar. Alamak. Lepas. Ada. Kau pegang. Lepas tu palicin. Kau pegang lah dia punya tu. Oh, tak ada rezeki. Cek lagi.
Ya, air besar. Oh, anak. IC pun tak ada. Halus. Masa aku suka pakai bubur sarung sini. Dia laju. Ada lagi Ayan. Nak ngambilkan umpan ni. Umpan lagi sikit. Tahu ada gemang ke apa kat sini kan. Gemang besar 1 kilo lebih, sedap ke. Lalu kan kat bawah ni. Okey geng, tamat misi lah. Kawan mancing dekat jeti Wadul, Kampung Tanjung Langsat. Dengan ada hasil lah, pari 2 ekor. Lepas tu ikan apa, duri 1 ekor, pusat 3 ekor. Lepas tu anak gerut banyak lah. Itu semua kawan tangkap atau kawan lepas. Semua pari pun, anak pari pun kecil-kecil kan. Anak pari tukar. Lepas tu 2 ekor yang kawan dapat ungar tu pun tak ada dalam target lah. Tu lebih kurang dalam 500 gram macam tu lah, 600 gram. Jadi kawan rilis lah. Kawan target dalam 1 kilo 900 lebih gram boleh ambil lah. Untuk 2026. Itu yang dapat yang nak ambil tu kawan rilis. Ok geng, terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe dan follow channel kawan. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi trip terbaru. Kawan akan buat lagi konten yang terbaru. Kita jumpa lagi trip yang terbaru. Terima kasih semua. Assalamualaikum.